Okey, salam semua. Kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Seindah Hujan Cinta episod ke-12. So, jom kita tonton. Kalau tahu dia tu mengandung, I takkan mengandung tau. Atau I akan buat something biar I cuci je benda ni. Ya Allah, apa ni you cakap ni? Ha? You tahu tak ada orang punya susah payah nak dapat anak. Endap tak dapat langsung tau. Kita ni diberi kepercayaan untuk ada anak. Bersyukurlah. Okey, problemnya sekarang ni, I tak nak lagi. Okey, I tak ready. Okey, bila masih nak ready? Bila tu I tak tahu. Okey, yang I tahu, sekarang ni tak. Sekarang ni belum lagi. Peter. Okey, you kena dengar sini. I sekarang ni tengah berada di puncak. I tengah prime time I. And I percaya this is going to be my year. And anugerah influencer paling popular tu I akan dapat. Kejap ni apa kena mengena dengan anugerah influencer meletup dengan kandungan semua ni? I kan influencer. I influence people. I cakap pasal kesihatan, kecantikan. You takkan faham lah semua ni. Lebih-lebih lagi, you tahu tak, followers I semua tak nak lah I mengandung lagi. Okey. Okey, tak apa, I cuba faham you. Okey? Tapi please malam ni je. Dah janji. Kita stay sini. Tak nak, I nak balik. Sayang, please. Please. Panjang pula sini. Okay, fine. Tapi syaratnya esok, you kena hantar I jumpa klien. Okey, esok I hantar you jumpa klien. Apa yang nak you cakap ke I? Okey, sayang. Anything for you. Okey. Tak, sekarang ni Azrita dia mengandung juga ke? Ini banyak benda tak faham, banyak benda yang banyak benda dalam drama begini. Menarik lah sebab watak Zarita ni watak influencer je. Jarang lah kita disajikan dengan drama. Ni slot pukul 10 malam ni sebenarnya, walaupun pernah tayang ditonton, tapi bila dia masuk TV3 dia bukan slot Akasia, dia slot Samarinda. Dan watak Zarita ni adalah watak seorang influencer yang mana dia tengah peak dia, time peak dia. Lepas tu jadi dia kena, pada saya dia kena jaga penampilan lah. So bila dia mengandung ke, dia tak boleh lah nak deliver diri dia tu di depan khalayak, di depan follower dia tu. Jadi dia kahwinkan suami dia Wasin dengan Anissa, yang juga ada drama juga dengan mak si Wasin sebenarnya. Tapi yang saya tak boleh terima drama ni, korang watak ni kahwin bermadu lah, boleh duduk serumah pula. Macam kalau boleh lelaki tu dengan bini nombor 2 tu carilah rumah lain, sewalah rumah lain. Jadi tak adalah drama sangat, drama sangat. Tapi itulah nak jadi cerita sebenarnya. So sebabnya baca komen dari penonton lah. Lepas tu dua-dua boleh rancangan kahwin ni sebenarnya, kalau yang saya faham lah, Ita nak kahwin sebab nak kahwinkan Wasin dengan Anissa sebab dia belum ready untuk jadi seorang ibu lah. So mungkin dia tengok suami dia tu asyik push ke or something. Wasin nak sangat jadi seorang ayah, dia kahwinkan dengan Anissa. Tapi dalam episod ni, adakah Zarita mengandung juga lepas announcement Anissa? Bukan announcement, watak Zahrawi tu boleh tangkap yang Anissa tu sebenarnya dah mengandung. Tapi yang saya boleh nampak dengan secara jelas, watak Zarita ni dia macam tak menghormati suaminya. Dia memandang rendah suami dia, macam buat dia, dia buat lelaki dia macam pemukul lah. Macam ada satu scene tu, dia nak beritahu suami dia nak keluar ke gitulah, tapi dia bukan nak minta izin. Dia kata dia nak beritahu suami dia nak keluar. So tak perlu keizinan suami dia. Macam gitulah dia buat Wasin. Macam tak ada harga diri Wasin ni sebenarnya. So dia dah boleh jatuh dalam kategori isteri derhaka lah sebenarnya. Tapi kita tengoklah macam mana perjalanan drama begini. Tengok macam mana lah Zarita boleh terus dengan keadaan macam ni. Okay, jumpa lagi.